apa yang kita kena buat lepas kita beli kereta rekon ataupun kereta second hand. Perkara ni lah yang ramai orang tak tahu. Mai sini aku nak habaq kat hangpa. Selalunya lah kalau dapat kereta, benda yang pertama sekali dia pakai buat pi bubuh tinted, tukar sport rim. Itu menjadi kebiasaan kepada pengguna-pengguna baru kereta second hand ni. Sepatutnya hampa kena bawa kereta tu pi checking dulu wear and tear kereta tu. Kalau bahagian enjin, bawa pi jumpa pemain yang tahu pasal enjin. Kalau bahagian suspension, bawa pergi jumpa dekat bahagian suspension. Pasal kereta recon ataupun kereta second hand ni adalah kereta yang dah dipakai oleh owner sebelum tu. Macam brother ni, dia buat keputusan yang sangat bijak. Sebab dia kata dia bawa kereta Mercedes tapi tak rasa macam kereta tu kereta Mercedes. Disebabkan keteraan kami tentang suspension ni dah tular ke negeri utara ni, dia pun bawa mai lah Mercedes W177 ataupun dikenali sebagai A180 ni untuk checking dia punya suspension. Aku kalau kereta color hitam ni aku memang tak boleh pi. Aku minat sangat. Apa result yang aku dah dapat daripada kereta ni selepas test tadi menunjukkan yang absorber dia sangat lembut. Ni aku buktikan sekali dengan goyangan body roll dia. Nampak tak? Absorber dia memang sangat lembut. Kalau ikutkan Mercedes tak boleh bergoyang macam tu. Itu bukan Mercedes dah tu. Dan benda yang tak best sekali bila absorber lembut ni, apa boleh tengok dekat bahagian tayar tu. Fender tu dah bersagak dengan tayar tu menyebabkan getah tayar tu pun dah terkoyak, dah terkopek macam gini. Keadaan ini sangatlah membahayakan. Apabila tayar dah start makan, nanti bunga dekat bahagian atas ni pun akan turut makan sekali. Mereka makan beramai-ramai. Ijak pun terus menjalankan tugas dia, buka tayar dan dia cuba untuk keluarkan 4 batang absorber ni daripada kereta supaya kami boleh tunjuk dekat hampa keadaan absorber yang kami habaq dekat hampa yang lembut tu. Sebab rider akan bercakap menggunakan fakta dan bukti yang ada. Kalau hampa pakai kereta rekon ni, hampa kena tengok sampai habis video ni. Jangan tengok sekerat. Hampa tengok keadaan absorber yang kita baru je buka. Nampak lembut kan bahagian depan dia. Dekat rider noda ni kami tekan absorber mengikut cara manual. Sebab kami kat sini tak ada lagi mesin. Ini absorber yang kita dah siap custom 40% stiffer. Hampa tengok masih lagi original. Dan kita hanya keraskan absorber ni. Hampa boleh tengok compression dia macam mana. Sangat keras. Kita boleh nampak dengan keadaan bila Syafiq tekan absorber tu. Nampak keras dan payah nak tekan. Jadi kita pun pasang terus absorber yang kita siap custom daripada label auto ni. Dan mai kita dengar apa kata budak OKU ni. Kita memperkenalkan Akmal kamu untuk bercakap dengan owner. Tengok feedback daripada owner macam mana. Sebab masa ni aku pergi jemputan rumah tu buka. Benda makan free, rezeki jangan tolak. Jom kita dengar Cik Akmal ni kata apa. Untuk Mercedes W177 ni dah siap pasang dia punya absorber. Jadi owner pun dah pergi test dah kereta ni tadi. Hari ni aku bersama-sama dengan owner untuk bertanyakan tentang absorber. Tapi aku nak berkenalan dengan owner dulu. Okey bang, abang daripada mana? Nama apa? Daripada Langgak, Alustak. Nama pun. Okey bang, sebelum ni kereta abang tak buat absorber. Abang naik asal lagu mana tu, dan selepas abang buat absorber 40% stiffer ni jadi lagu mana? Dia punya perjalanan kita naik ni dah lancar sikit lah. Sebelum ni dia punya beralun tu. Pada pun minggu tu. Tak sedap, memang tak sedap langsung. Lepas kita buat ni, kita rasa dia punya smooth tu lain lah. Dia tak membuai-buai lah. Tak membuai-buai. Okey, daripada abang naik tadi, abang recommend tak? Dan daripada 10 bintang tu, abang boleh bagi berapa bintang dekat kami? Daripada 10 tu kita bagi 10 lah. Dengan dia punya harga tu, boleh dengar lagi harga dia. Abang recommend tak dekat depa? Sangat-sangat recommend. 10/10. Okay, Alhamdulillah. Okey kan, apa dengar tu review daripada owner sendiri. Alhamdulillah, abang ni dah pergi test kereta ni. So kepada hampa yang dekat luar sana yang nak buat 40% stiffer, tak kisah model kereta Mercedes ni ke ataupun kereta-kereta lain yang nak sedap suspension, hampa boleh mai dekat sini. Okey. Hai nonton, hampa apa saya apa.